Kita baru saja meluncurkan satu kempen, iaitu kawalan keladi agas di kawasan Mada untuk musim yang akan datang, musim 2 2025. Kita melihat isu investasi keladi agas ini adalah satu isu yang serius yang mesti ditangani. Mengikut projection kita, kalau tidak dikawal, dia boleh mampu untuk sampai kepada 30% keseluruhan kawasan Mada. Bermaksud investasi ataupun merebaknya keladi agas ini sampai kepada 30% daripada 100,000 hektar. Jadi ini sesuatu yang sangat serius yang perlu kita kawal segera. Jadi sebab tu hari ini kita buat program ini untuk kita turunkan kepada wilayah-wilayah dan diturunkan kepada PPK untuk melaksanakan program seperti ini dan untuk memberi latihan kepada pegawai kita dan juga kepada peladang-peladang di bawah. Dan sudah tentu ini perlu kerjasama daripada pihak-pihak yang membekalkan racun-racun. Jadi kalau di hadapan sana pun kita ada semua pembekal input racun dalam kawasan Mada untuk sama-sama juga mereka mengambil bahagian untuk memastikan bahawa investasi keladi agas ni dapat dikawal. Pasal dia lain syarikat, ubat dia lain. Kalau pergi klinik A, ubat A, pergi klinik B, ubat B, tapi lebih kurang sama. Begitu juga racun. Kita melihat beberapa jenis racun yang kita bekalkan dengan buku, booklet tadi, panduan-panduan mengikut syarikat supaya insya-Allah apabila racun diberi pada masa yang tepat dengan kombinasi yang tepat, dia akan mampu untuk menghapuskan keladi agas tadi. Dalam petak yang kita buat, pihak Mada sendiri telah juga membuat ujian ini, kajian ini, dan kita dapati dengan ketepatan tadi, masa yang tepat, dos yang tepat, kandungan yang tepat dan juga campuran yang tepat, maka kita mampu untuk kawalan keladi agas. Jadi yang mampu itulah yang kita mahu memberi faham kepada semua orang supaya akhirnya dalam masa beberapa musim ini insya-Allah kita akan nampak penurunan jumlah investasi keladi agas tadi, dan satu hari nanti insya-Allah kita harap kita tidak lagi menghadapi masalah yang serius tentang investasi keladi agas. Keladi agas ini isu utama dia adalah dia duduk dalam sawah kita, dia bersaing dengan sawah kita, dia ambil makanan lebih daripada padi kita jadi kecil, padi kita hasil rendah. Itu pada masa peringkat dia vegetatif dan peringkat keluaran hasil. Apabila peringkat kita nak kerak pula, dia masuk bersama dengan padi kita, dia melepaskan getah dia buat padi kita jadi colour hitam. Jadi colour hitam, orang tak nak beli padi warna hitam. Walaupun dalam tu kalau kita kisah, buang padi, isi dia masih putih. Tapi dari segi nilai permutuan dia telah turun sampai peringkat ke 40%. Jadi cuba bayang berapa banyak yang diperoleh oleh peladang kita. Satu, persaingan antara keladi agas dengan padi tadi telah menurunkan hasil. Yang kedua, apabila dituai, permutuannya pula turun lagi sekali. Maka beberapa peringkat ruginya peladang kita dalam bentuk hasil.